Tengok tu ni, saya potong pelepah kelapa saya tu. Dia kena banjir tempoh hari, dia macam layu. Okay. So saya ambil lah daun tu dan saya potong kecil macam ni untuk jadikan kayu untuk cucuk buat pagar sementara saya tu lah. Jom saksikan cara saya buat pagar homemade yang murah kos, jimat kos, untuk menghalang siput daripada mengganggu tanaman kita. Okay, first kali saya buat kayu ni saya cucukkan. Saya cucukkan 4 macam tu. Ni 1, ni 2, 3 dan 4. Tak kisah nak buat 4 ke, nak buat bulatan ke pun tak kisah ya. Saya prefer buat bentuk segi 4 tepat macam ni lah. Tu pokok saya. Dan ni musuh ketak yang nak kita lawan tu. Tapi tu dia dah tinggal cengkerang dia je. Okey. Seterusnya saya potong plastik beras ni memanjang dan letaklah di sini. Pastikan yang di bawah tu tak ada lubang pastikan yang di bawah tu rapat ke tanah. Pastikan yang di bawah sini adalah rapat ke tanah. Jangan ada lubang. Kalau tak sia-sia je. Nampak tu. Dan saya sambung lagi satu. Letak plastik beras ni di sini. Buatlah macam mana pun kawan. Janji kita ikut bentuk segi 4 ni. Okey, dan kita kemaskanlah di tepi-tepi tu. Nampak tu. Dan saya ada stapler. Okey, saya staplerkan di sini. Pastikan ada ubat stapler kita ya. Dan saya punya ni pun dah nak habis ni. Okey, yang di belakang ni pun sama, kita staplerkan dia dengan kemas. Jom kita tengok hasilnya. Nampak tu? Pokok saya insya-Allah dah selamat duduk dalam dalam rumah dia ni. Alhamdulillah. Nanti kemaskanlah tepi-tepi tu ya, supaya tidak ada langsung lubang yang boleh siput tu masuk. Alhamdulillah.